Seorang lelaki membantu wanita kehabisan minyak di lebuh raya dengan membenarkan wanita itu memandu keretanya ke R&R sementara dia menolak motosikal tersebut. Seorang lagi penunggang motosikal turut membantu hingga mereka selamat sampai. Tindakannya dipuji netizen kerana berani dan ikhlas menolong orang tidak dikenali. Saya tolak lah. Saya ingat situ ada petrol pump. Sampai tolong je. Okey. Boleh habis minyak? Tak ada petrol pump tadi. Oh iya ke? You boleh buat kereta ke? You boleh buat kereta ke? You tunggu depan lah. Saya tolak. Kalau naik motor senang. Sekejap. Tali Saya ingat tolak sajalah. Tak, saya tolak pun boleh. Sure. Dia boleh buat kereta? Auto. Simpan helmet. Okey. Kadang-kadang aku terfikir juga, tak boleh tengok orang susah. Bila aku tengok orang susah, aku kena korbankan diri aku. Itulah nasib aku. Boleh tolong tak? Minyak habis. Boleh tolong tak? Mana saya dapat tu? Tolak je. Tolak ya. Sekejap Ini pun bukan motor saya tolong dia. Dia naik kereta saya. Ush. Okey. Boleh ke?